Kalimah yang kata Nabi, kalau ditimbang 7 petala langit dan bumi, berbanding dengan kalimah ini tuan-tuan, saya berat lagi kalimah ini. Dengan kalimah inilah menjadikan tiap-tiap orang beriman dalam dunia ni adalah golongan yang paling dikasihi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Dengan kalimah ini orang beriman, Masya Allah, bukan sekadar mampu naik ke bulan, tetapi dengan iman ini sebahagian Nabi-Nabi telah naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arasy Allah, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke alam malakut. Sebahagian daripada Nabi telah sampai ke alam Jabarut berkat keimanan yang ada dalam hati kita semua. Hakikat sebenarnya kalau kita faham, teknologi ini adalah satu simbol menandakan betapa lemahnya manusia. Kenapa manusia buat kapal terbang? Ulama kata itulah bukti manusia ni tak mampu terbang. Sebab itu kita buat kapal terbang. Kenapa kita buat kapal selam? Itu bukti manusia tak mampu nak menyelam di dasar laut yang dalam. Kenapa ada kapal? Kerana itulah tanda kita tak mampu nak berenang untuk perjalanan yang jauh. Kenapa ada kenderaan-kenderaan yang besar-besar, lori, truk dan sebagainya, menunjukkan manusia ni tak mampu nak memikul bebanan yang berat. Langkah eloknya engkau wahai Kaabah ciptaanmu binaan sangat menarik. Wa ma atyaba rihaki, alangkah harumnya bau Kaabah, bau Hajarul Aswad, bau Raudhah, sangat-sangat mengagumkan kita semua. Tetapi kata Nabi, wal mu'minuna a'zamu hurmatan minki, sedangkan kedudukan orang yang beriman pada Allah, yang yakin pada Allah, yang mengaku Allah sebagai Tuhan, lebih mulia di sisi Allah daripada Kaabah.